Kesilapan yang berlaku dalam video tersebut adalah memandu forklift dengan gear forward. Walaupun pandangan driver ataupun vision driver adalah terhad. Hampir semua driver tahu cara yang memandu forklift macam ini adalah cara yang salah. Tapi sometimes disebabkan kerana kita nak buat kerja dengan cepat ataupun nak buat loading dengan cepat ataupun terhuru-hara, driver pun membuat kesilapan ni lah. Tapi dengan tak sengaja. Cara yang betul untuk pandu forklift apabila kita buat loading dengan barang yang besar adalah dengan memandu forklift menggunakan gear reverse. Kamu boleh gunakan tips-tips ini. Tips pertama, pandu dengan gear reverse dan driver perlu tengok ke belakang. Tips nombor 2, walaupun macam mana kita rushing ataupun nak kejar, make sure pandu dengan speed yang perlahan. Tak payah nak laju-laju. Dan tips nombor 3, apabila driver pandu dengan reverse, kalaulah buat kerja di tempat yang sempit, make sure gunakan seorang spotter. Okey, spotter dia punya purpose ni adalah untuk membantu driver, untuk guide driver lah. Buat kerja dengan selamat, better to be safe than sorry. Harap video ni dapat membantu anda